Ada satu kejadian ni dia berlaku dekat Singapura dan bila kita baca kes ni kita pun akan auto menyirap tau sebab benda ni dibuat oleh orang dalam. Okey, cerita dia macam ni. Ada seorang bekas pekerja bank dekat Singapura ni nama dia Chow Wen Ching. So dia kena tangkap lah sebab apa? Sebab dia bocorkan maklumat lebih 1,000 pelanggan bank ni kepada scammer. Dan dia ni kerja dekat bahagian pinjaman perumahan. So dia pun dikatakan ada akses ke atas data-data sensitif pelanggan bank lah. Nak dijadikan cerita pada tahun 2021 ada dua orang yang mengaku dia ni polis daripada Shanghai. Kemudian dia berhubunglah dengan Chow Wen Ching ni. Dan kedua-dua polis ni, dia cakap dia ni adalah Captain Lu dan seorang lagi adalah Xiang Ying Dong. So, kedua-dua polis ni, dia menipu lah. Kononnya dia tengah menyiasat satu sindiket jenayah dan dia perlukan bantuan daripada Chow untuk kes sulit ni. Entah macam mana, Chow ni pun dikatakan percaya bulat-bulat lah. Jadi dia tolonglah polis palsu tu cari pelanggan dalam sistem bank. So dia salin data tu ke Excel. Lepas tu dia hantar gambar spreadsheet tu gunakan aplikasi telefon je. Akan tetapi benda ni mula kantoi bila Chow Wen Ching ni dia ada terbaca pasal kes scam yang ni lah. Kemudian instead of dia cakap dia menipu bank ni dan juga dia curi data ni, dia cakap dia kena tipu dengan scammer daripada Shanghai ni tadi. Tapi semuanya dah terlambat sebab jejak digital tu semua dah ada. Dan bila disiasat, mahkamah dapati dia ni sengaja melanggar dasar dan polisi bank. Sebab dia tahu benda tu salah. Yalah kan, pegawai bank membocorkan maklumat pelanggan. Takkanlah dia tak tahu benda itu salah. Ataupun dengan kata lain, dia cubalah untuk menipu mahkamah dengan mengatakan dialah mangsa tertipu. So, dia pun disabitkan dengan 27 pertuduhan di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer dan Akta Perbankan Singapura. So, hakim cakap dengan kelulusan tinggi dan latihan dia ada pun tak logik. Dia tak tahu pasal benda ni dan tak logik dia boleh membocorkan data pelanggan dengan begitu mudah je. Chow Wen Ching ni dia akan dijatuhkan hukuman pada Disember tahun ni lepas Mahkamah Singapura dapati dia bersalah lah. Ini akan membawa hukuman penjara sampai 10 tahun dan denda ratusan ribu dolar.